Ada 5 ciri utama personality extrovert ya, extrovert ya. Yang pertama, mudah bergaul dan cepat mesra. Itu dia. Yang kedua, pandai berkomunikasi ya, public speaking ya, bercakap di depan orang ramai ya, menyampaikan idea dengan berkesan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sangat berkesan bila bekerja dalam kumpulan ya. Kerana orang ekstrovert ni dia dapat tenaga daripada kumpulan ya. Dan yang keempat, ada tenaga dorongan yang positif. Maknanya orang ekstrovert ni seorang pendorong lah, dan mendorong orang dan juga memberi inspirasi kepada orang lain ya. Itu yang keempat. Yang kelima, cepat bertindak dan berani mencuba perkara-perkara baru ya. Baik. Dari segi aspek kelemahan pula, ada 5 juga. Yang pertama, orang ekstrovert ni dia cepat bosan. Dia cepat bosan dan susah nak duduk diam. Terutama bila dia bersendirian. Yang kedua, impulsif. Impulsif maknanya kadang-kadang dia bertindak tanpa berfikir panjang ataupun buat keputusan berasaskan emosi ya. Dan yang ketiga, kadang-kadang terlalu bergantung pada orang lain ya. Dan yang keempat, ada kecenderungan untuk mendominasikan perbualan. Jadi kalau kita dalam satu grup tu ada orang ekstrovert, dia je nak bercakap, dia suruh orang lain dengar je. Itu yang keempat. Yang kelima, kadang-kadang memerlukan pengiktirafan sosial. Maknanya dia akan rasa down ya kalau orang tak beri perhatian ya, kalau orang tak respon dengan dia ya, dia akan rasa down ya. Baik. Dari segi personally extrovert ni memang sangat diperlukan oleh kebanyakan organisasi ya. Mana-mana organisasi memerlukan orang yang extrovert ya. Kerana orang extrovert ni dia jadi kata ni pendorong yang baik ya, pandai berkomunikasi, cepat bertindak ya, suka idea-idea baru ya, dan juga mudah mesra. Jadi diperlukan oleh banyak organisasi ya dan industri ya. Bagaimanapun kalau ada kelemahan, misalnya kalau impulsif ya, dia bertindak cepat tanpa berpanjang, jadi kita kena perbaikilah ya. Maknanya kalau kita terasa kita nampak suatu tindakan pertama yang penting-penting tu, diam dulu, pause dulu. Fikir panjang dulu, fikir 2-3 kali ya. Lepas tu baru bertindak. Jadi ini boleh mengelakkan kita daripada impulsif tadi ya. Begitu juga kalau kita ni suka mendominasikan perbualan. Kadang-kadang fikir-fikirlah sikit lah, bagilah macam orang lain cakap pula kan ya. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.